Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 puak, 7 kelompok yang akan duduk bawah bayir arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang tidak ada bayir dah. Hari kiamat di padang mahsyar tak ada bayir dah. Pakayu tak ada. Rumah tak ada. Payung tak ada. Yang ada payung Tuhan. Dan payung Tuhan iaitu arasy Tuhan ada bayir dia. Allah Taala bubuh bayir itu sab'atun. Sab'atu asnafin, 7 kelompok, 7 puak. Tiap puak akan boleh duduk bawah romngau kau Allah Subhanahu wa taala, romngau kau arasy Allah Subhanahu wa taala. Pio 7 puak ni. Dengan cara cepat-cepat, imam yang adil, ketua yang adil. Nombor kali Nabi sebut ketua yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam ibadat Tuhan. Pemuda, disebut pemuda. Sebab apa payah nak cari ni dengan buat kita ni? Berapa orang ada pemuda? Berapa orang ada pemuda? Banyak orang tua ada muda. Pemuda yang hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadat Allah Subhanahu wa taala. Yang dua. Yang tiga, lelaki yang hati terikat dengan masjid. Makna hati dia ingat masjid. Gimana-mana pun dekat lah ni cari sejik dulu mayat. Kalau di rumah pun 20 minit lagi dia ambil semayat, mari sejik. Tak boleh mayat lain, kena mayat sejik. Ini seorang yang Allah Ta'ala akan buh warash, mayat arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warajulan tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang kasih, yang mesra di antara 2 tu. Kasih ni bukan kasih tina jatuh, kasih dengan makna mesra saudara. Kasih kerana Allah, beri pun kerana Allah, kalau becek pun kerana Allah. Hubbu fillah, kasih pada Allah. Kasih kerana Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, wa rajulun talabatu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Pani hak kita nak dalam bab ni. Seorang lelaki, orang perempuan yang jangok, yang kaya, minta suruh dia berzina. Zina dengan aku. Jangok lagi, kaya lagi. Faqala inni akhafullah. Maka dia kata, aku takut Tuhan. Tak boleh aku nak buat, tak boleh aku takut Tuhan. Duk depan dah, ikut dia nak buat bila pun boleh. Tapi dia kata, aku takut Tuhan. Hari ni kita nak orang pemuda bersifat lagu ni. Benda semua terbuka depan pemuda hari ni. Benda semua terbuka. Nak macam mana boleh berlaku. Kalau nak tengok gapo boleh tengok belakang. Kalau nak pergi mana boleh pergi belakang. Nak buat gapo boleh buat belakang. Tetapi benda yang boleh sekat daripadanya, inni akhafullah. Aku takut Tuhan. Satu. Kalau tak ada inni akhafullah, siap habis. Selengok pergi ikut nak buat. Ini orang tua hamba tak ada, budak-budak. Orang tua hamba tak ada. Dia wajib itu kai, dia duduk dalam rumah. Duduk dalam bilik dia. Kita kata dia tidur, hakikat sungguh dia duduk apa tak tahu. Duduk kecek dengan siapa tak tahu. Hamba tak ada dah tahu. Ni masa depan lagi wallah alam ni ada lagu mana. Sebab tu benda yang boleh sekat, inni akhafullah. Aku takut Tuhan. Kalau kita tak tanah ni, sudah selera api pemuda kita. Sudah selera api, kita akan boleh tengok anak-anak ditahu di tepi jalan. Zina berusaha, beranak tahu tepi jalan. Waliyazubillah min zalik, minta jauh. Kemudian lagi, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang lelaki sedekah dengan tangan kanan, kemudian dia sembunyi, dia tusuk sehingga tangan kiri dia tak tahu. Makna dia sedekah senyap-senyap, orang tak tahu kata dia sedekah. Bagaimana? Ya weh goni tak siapa tahu, siapa mati pun tak tahu. Piyah tak goni tak nak dia tahu siapa. Itu satu daripadanya. Akhir sekali 7 buah saat ni
seorang lelaki ingat ke Tuhan, ingat ke dosa dia, ingat kesalahan dia, kamu dia menangis itu berair mata. Bapa takut Tuhan, takut sebab dia berdosa, takut sebab dia buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu satu yang boleh duduk bawah ayat arasy Allah Taala, semua sebab zina duduk depan dia dah, tapi dia tak buat. Sebab apa? Dia takut Tuhan.